Halo cikgu, everybody, welcome back to my TV channel. Nama saya Zambunya Zablaza. Terima kasih kepada semua yang dah subscribe YouTube channel saya. Yang mana belum subscribe saya lagi, saya mahu sekali supaya tekan butang subscribe sekali dengan tekan butang lonceng bawah ni, supaya setiap kali video saya upload boleh tengok selalu dan boleh tengok sama-sama. Hari ni abang nak kecek pasal satu undang-undang pelik yang ada di 5 buah negara yang ada di dunia. Negara kita yang pertama hari ni adalah negara Denmark. Denmark ni merupakan satu negara yang paling bahagia di dunia. Semua rakyat dia ni diiktiraf oleh Guinness Book of Record sebagai manusia yang paling bahagia di dunia. Lego juga berasal daripada negara ini. Walaupun begitu, dia ada satu undang-undang pelik di negara ini. Untuk ibu bapa yang baru beranak, anak kecil dia ni dia tak boleh bubuh nama ikut dia. Sebabnya kerajaan dia memperuntukkan 7,000 nama dalam Yellow Pages hanya untuk rakyat dia. Tak boleh bubuh nama ikut dia lah. Dalam buku tu ada 7,000 nama sahaja yang dia boleh pilih untuk bubuh kepada anak yang baru lahir. Misalnya kita ni warga negara Denmark dah, kita kenal dengan nama Donald Trump. Kita nak bubuh nama anak kita sebagai nama Donald Trump tu lah. Jadi kita kena buka dulu dalam Yellow Pages untuk nama, kita pilih dalam tu. Kalau kata nama Donald Trump tu ada, baru kita boleh bubuh. Selain daripada 7,000 nama yang ada dalam Yellow Pages ni, kita tidak dibenarkan untuk bunuh dan bubuh nama kepada anak kita. Negara yang kedua adalah negara Singapura, jiran kita. Seperti kita tahu, Singapura ni merupakan negara yang bersih, teratur, jenayah yang sangat-sangat rendah. Tapi dalam satu masa yang sama, dia ada satu peraturan yang pelik, hak mana kita rasa semua kita tak nak terima akal. Tapi sebab ni undang-undang dia, jadi kita kena terima lah. Dia tidak membenarkan rakyat dia makan chewing gum ataupun coklat getah. Bukan kata setakat tak boleh makan saja, kita sebagai pelancong pun tak boleh bawa masuk, tak boleh jual dalam tu, tak boleh edar, juga tak boleh supply kepada rakyat ataupun pelancong-pelancong yang ada. Sekiranya kita ada bawa coklat getah daripada negara-negara luar, kita contoh kita daripada Malaysia, kita masuk ke Singapura, di immigration dia tu dia akan tanya, do you have chewing gum, brother? Dia kata ada. Please throw on the dustbin. Dia kata dia akan suruh kita buat lah. Dan benda ni juga serius bagi dia. Sebabnya kalau dah kata sekiranya kita berigat bawa, edar, makan ataupun supply dalam negara dia, tak kira kepada siapa-siapa sekalipun, denda dia ni sangat berat. Sekiranya disabit ke kesalahan, kita boleh didenda sehingga RM10,000 Malaysia. Negara yang ketiga Jerman. Jerman ni kita tak nafi teknologi kenderaan dia memang top tier. Dia keluarkan Mercedes, dia keluarkan Volkswagen, dia keluarkan BMW, dia keluarkan Audi, dan ada banyak lagi kereta-kereta konti yang memang power hasil keluar daripada negara dia. Oleh sebab itu di setiap highway yang mana ada di seluruh negara dia, highway, jalan besar, lebuh raya, dia tidak mengenakan sebarang speed track ataupun had laju. Sekiranya kereta kita mampu bawa 500,000 km per hour ko, 2,000 mile per hour ko, selagi selagi mana kita rasa kita boleh bawa, kita mampu untuk handle, tak ada isu benda tu. Tapi undang-undang pelik negara dia adalah sekiranya kita di highway dan kereta kita mampu akibat habis minyak ataupun habis diesel, kita akan di compound dan juga disaman. Kalau kata mampu sebab kereta baru, tak apa, tapi jangan sekali mampu disebabkan tak ada minyak. Di tangga yang keempat negara Itali. Itali ni pada tahun 2000 dia menang World Cup melawan dengan Perancis. Jadi pada 2 tahun selepas pada dia menang World Cup tu, mahkamah negara dia ni bersetuju untuk gobalkan dan juga tubuhkan satu undang-undang baru, iaitu di mana setiap individu, tak kira jantan ataupun perempuan, tidak dibenarkan untuk menyentuh alat sulit di kawasan awam. Tak kira lah tabah ko, dalam supermarket ko, dalam gapo-gapo ko. Ini juga termasuk dengan garu akibat kurak, gatal akibat ada panah ataupun apa-apa daripada berpunca di kawasan itu. Tidak dibenarkan untuk sentuh, garu, jamuh, gosok ataupun buat apa-apa di kawasan awal. Sekiranya berikat ataupun kantoi dia orang ni akan didenda. Denda dia abang yang tak cerak lagu mana, tapi ada abang yang baca dalam Google, dia kata boleh dikenakan hukuman penjara pun ada, boleh dia panggil apa dia hak buat kebajikan tu pun ada juga, disebab pun ada, compound pun ada sampai pada. Tapi kita tak pasti mana sebab ke berita yang sahih hak denda tu, tapi hak pasal sentuh alat kemaluan tu memang betul lah. Cuma denda dia tu kita tak pasti. Dan undang-undang ni juga termaktub kepada semua, tak kira pelancong ataupun warga negara dia sendiri.
Untuk negara yang ke-15 kita masuk ke negara Poland. Ada satu state di negara dia tidak membenarkan mana-mana individu, tak kira lelaki ataupun perempuan, pelancong ataupun warga negara dia memakai sebarang pakaian termasuk seluar dale, termasuk tuala wanita ataupun apa-apa sebarang pakaian yang kecil sapu tangan yang ada printed gambar Winnie the Pooh. Ini kerana mereka percaya Winnie the Pooh ni sejenis haiwan yang tidak mempunyai jantina dan juga berpakaian tidak senonoh. Jadi dia tak say rakyat dia di satu bandar ni, di satu state ni, dia tak say rakyat dia ni ada jantina yang ketiga. Maknanya dia hanya akui 2 jantina saja. Memang dari segi praktikal tu memang bagus lah. Cumanya untuk kartun tu sial kau budak-budak. Kalau kata budak-budak kita ni berahi cerita kartun Winnie the Pooh tak boleh pakai. Dan sekiranya kalau kata berigak kita pakai benda tu, boleh dikenakan tindakan undang-undang dan boleh disabitkan kesalahan atas kesalahan jenayah. Berat jugalah hukum media tu. Last sekali untuk klik bonus, abi yang tambah so, abi yang janji 5 tapi abi yang tambah juga so. Di negara kita pun ada juga, tapi untuk abi yang rasa benda ni bukan undang-undang pelik tapi undang-undang untuk menjaga asasi dan juga hak individu tu, iaitu JPN. Di negara kita ni abi yang tak pasti tahun berapa dia start. JPN Malaysia tidak membenarkan mana-mana ibu bapa ataupun penjaga menamakan bayi yang baru lahir dengan nama buah. Tak benar. Contohnya nak buah nama waseta ko, buah nama pauh ko, nak buah nama wajabit ko, lasak ko. Tak benar. Wasaluk ko memang tak benar untuk berbuah nama anak dengan nama buah. Kalau bunga tak apa. Dia buat gitu sebab dia nak jaga maslahat dan juga hak asasi budak tu sendiri. Sebab tak sih nanti bila dia umur 41, orang akan panggil dia jabit ko, pauh ko. Kamu ni berat pauh. Ibarat gitulah. Mana kalau tidak jadi aib kepada dia sendiri. Itu saja untuk hari ni guys. Terima kasih kepada semua hak mana stay dan tengok video ni sampai habis. Abi minta tolong kepada semua supaya tekan butang subscribe sekali lagi. Sekali ingat tekan butang loceng bawah ni supaya setiap kali video Abi upload boleh tengok sama-sama dan boleh memberi manfaat kepada semua orang yang ada di dunia ni dah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye bye.